Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurin Khaira binti Syarul Azmi selaku pegawai eksekutif di syarikat Sebayu. Kecerdasan buatan atau dikenali sebagai AI merupakan salah satu cabang sains dalam menjadikan sesuatu benda mempunyai kepintaran seperti manusia. Saya akan membentangkan program berkaitan garis panduan penggunaan kecerdasan buatan dalam kalangan murid sekolah. Kecerdasan buatan atau dikenali sebagai AI merupakan singkatan kepada Artificial Intelligence, iaitu kemampuan mesin atau komputer untuk meniru tingkah laku serta pemikiran manusia. Tujuan penggunaan kecerdasan buatan dalam aspek pembelajaran dan penyelidikan ialah kecerdasan buatan telah banyak digunakan dalam platform Duolingo dan Khan Academy yang membantu pelajar belajar secara kendiri. Dengan teknologi ini, pelajar dapat membina sikap tanggungjawab dengan pembelajaran mereka sendiri, meningkatkan disiplin diri serta dapat menguasai kemahiran baharu dengan lebih cepat. Selain itu, dari segi privasi dan keselamatan, penggunaan kecerdasan buatan bagi pelajar amat penting untuk menggunakan kecerdasan buatan dengan seimbang. Di samping itu, dari segi bimbingan dan pendidikan, dalam sektor pendidikan, para pendidik telah mengambil kesempatan melalui teknologi kecerdasan buatan untuk membantu mereka dalam melaksanakan rancangan pembelajaran. Akhir sekali, dari aspek penyelesaian masalah, penggunaan kecerdasan buatan dapat mentafsir sesuatu masalah dan dapat menyelesaikannya dengan atur cara yang baik dan tersusun. Garis panduan penggunaan kecerdasan buatan dalam kalangan pelajar. Yang pertama, menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat sokongan pembelajaran, bukan sebaliknya. Yang kedua, hormat hak cipta dan privasi. Yang ketiga, boleh mengetahui bahawa kecerdasan buatan boleh menghasilkan maklumat yang tidak tepat. Manakala yang keempat, dipantau oleh guru atau ibu bapa. Seterusnya, yang kelima, elakkan berkongsi maklumat peribadi. Yang keenam, elakkan bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan untuk menyiapkan tugasan. Dan akhir sekali, yang ketujuh, menerapkan pendidikan literasi digital dan kecerdasan buatan dalam kurikulum. Sudah terang lagi bersuluh, kecerdasan buatan perlu dititik beratkan oleh semua pihak, khususnya murid sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana kecerdasan buatan juga tidak kalah pentingnya untuk pelajar. Maka, semua pihak perlu bersinergi untuk menyebarkan kesedaran tentang kecerdasan buatan agar dapat melahirkan generasi yang bijak menggunakan sains dan teknologi. Itu sahaja pembentangan daripada saya, Nurin Khaira binti Syarul Azmi, bersama rakan teknikal saya, Nurul Nadiah binti Mansur. Sekian, terima kasih.